Adakah kalau kita berjaya kutuk orang ni sebagai walanon atau walaon, ia satu kejayaan bagi diri kita? Kenapa mesti label seseorang itu walaon atau walanon? Apa yang kita dapat daripada label tersebut? Dalam media sosial, ia adalah normal dan ia adalah perkara biasa kalau kita berbeza pandangan. Tapi kenapa bila kita berbeza pandangan, kita labelkan orang itu sekian-sekian, labelkan dia sebagai walanon, walaon. Sedangkan orang tu bukan walanon, walaon pun. Orang yang kritik kerajaan tak semestinya dia walaon. Dan orang yang kritik pembangkang tak semestinya dia walanon. Saya nak pemikiran kita tidak terhad kepada dua kelompok itu sahaja. Ramai lagi manusia atas pagar dekat Malaysia ni yang bukan walaon, yang bukan walanon, yang ada pemikiran yang kritis, berfikir secara kritikal berdasarkan hujah, bukan sekadar emosi, yang boleh fikir baik dan buruk, yang mumayyiz, yang baligh dan mumayyiz. Masalah dia ramai yang baligh tapi tak mumayyiz, tak boleh nak bezakan baik dan buruk. Ramai orang komen, oh dia ni walaon, dia ni walanon. Saya tak nak komen kat situ, saya tak sambut pun perbincangan itu.